Ha, Kak Cik macam mana? Ada ke teman yang rapat dekat tempat belajar tu? Abang ni, mana ada. Belum lagi lah. Yelah, Kak Cik sibuk bang. Hari-hari Kak Cik ada tugasan, ada kuliah. Tugasan, kuliah. Hari-hari tau. Mak-mak lagi. Tak ada masa lah. Lagipun, tak nak lah nanti ganggu pula Kak Cik kan nak belajar. Yelah, kalau dah masuk bab-bab cinta, bab-bab emosi ni tahu je lah. Nanti kan susah. Mesti nak belajar pun nanti susah. Itu betul lah. Tapi bab-bab hati ni memang kita tak boleh desak. Sebab kita tak tahu bila dia nak terjadi. Yang penting bila dah terjadi tu kita janganlah hilang fokus. Alah, Abang. Kak Cik kan baru 20 tahun. Muda lagi tau. Kak Cik rasa kan, soal hati ni biar dia datang sendiri. Tak payah Kak Cik nak cari-cari, tak payah nak fikir-fikir. Kan? Tapi kan, Bah, sebenarnya Kak Cik ada seorang teman istimewa ni tau. Kak Cik pun bangga sangat sebab dia sudi jadi kawan Kak Cik. Siapa budak tu? Nama dia Dr. Eddie Saiful. Dia tu pakar ortopedik yang terkenal. Dia bukan terkenal kat Malaysia je tau, Pak. Satu dunia perubatan kenal dia. Glamour tak? Macam mana Kak Cik boleh kenal dia? Kak Cik kenal dia sebut Abah seorang dia tau. Kita orang lain. Abah janji. Kak Cik kenal dia. Allah, dah bertahun-tahun dah, Lia. Kenapa tak habis-habis lagi kembang aku tu nak marah dekat engkau? Lagipun pasal siapa dia nak marah dekat engkau? Patutnya Lia yang marah dekat dia, tahu? Entahlah, Kak. Saya dah banyak mengalah. Tak tahu lagi apa saya boleh buat. Tapi saya takkan korbankan kebahagiaan anak-anak saya semata-mata nak puaskan hati dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Diah pun ada? Ada. Teman kan Lia ni, kesian. Kesian, kenapa? Marina tadi datang, marah-marah. Naik suara sampai Kak Dia terdengar. Mak Su datang, Mak? Dia marah-marah pasal apa? Saya nak jumpa awak malam ni. Bukan dekat hotel tu. Dekat tempat lain. Kat situ dah selalu sangat. Nanti orang perasan. Nanti saya bagi tahu awak dekat mana. Saya nak keluar dah ni. Bye. Siapa nak pakai mama? Dah siap? Jomlah kita pergi. Kalau Akif tak nak juga dengan aku, macam mana? Lagi umur aku 28 tahun. Tahun depan 29. Lepas tu 30. Lepas tu ish. Semua lelaki yang aku kenal dah ada pasangan. Diorang dah tak percayakan aku. Eddie,
Mungkin ke? Shirin, saya minta maaf banyak-banyak. Sebab saya sibuklah sekarang ni. Tapi takkanlah tak makan tengah hari. Saya makan kat sini je. Lagipun setiausaha saya dah uruskan dan sediakan saya punya makanan. Kalau macam tu, apa kata malam ni kita makan dekat kondo awak? Awak balik pukul berapa? Tak tahu lagi. Awak nak makan kat kondo saya? Awak pandai masak ke? Saya boleh bawa makanan. Saya boleh bawa fish and chip atau spare ribs. Sekarang ni selera saya suka makan gulai masak tempoyak, sambal belacan, asam pedas. Apa tu? Mana saya nak cari makanan pelik-pelik macam tu? Kena nak masak sendiri. Kalau awak sanggup belajar, awak sanggup masak sendiri dan saya pun sanggup tunggu 1 jam, 2 jam. Hedi, saya goreng telur pun saya tak tahu tau. Tapi, apa kata dalam sejam 2 tu, saya picit-picit badan awak. Macam dulu-dulu. Shirin, bukan saya tak nak. Cuma sekarang ni saya sibuk dengan projek hospital saya tu. Lagipun papa saya nak tengok kertas perancangan tu siap dalam bulan depan. Awak kan ada butik. Apa kata kalau awak tumpukan perhatian awak pada butik awak tu dan saya tumpukan perhatian saya pada hospital saya. Bila dah selesai, kita keluar makan sama-sama ya. Kalau awak nak belajar masak sama belacan pun sempat lagi. Aril. Inilah projek kita. Ini dah berapa peratus ni? Dalam 60. Cepat, kat dalam ada berlaku pergaduhan ah. Oh, boleh kita. Jom tengok. Dari kerak